So kita dah sampai. Kita tengok siap ke belum. Biasa belum siap lagi. Okay, so untuk nasi ayam ketagi Amir ni pun dah settle lah. Sekejap je tak sidai, okey lah. Mungkin sebab waktu kakak tu aku datang, dia nampak kat badan aku ada kamera. Tapi tak ada juga kan. Tapi dia usah-usah lah. Tapi dia tak cakap apa lah. Tapi tak adalah saya masukkan muka kakak tu. Saya akan sensor lah. Sebelum kita nak mulakan order kita yang berikutnya ni, nak hantar order lah, kena buat apa? Kena isi minyak tu. Kita isi dekat nombor 5 lah. Tengok pump nombor 5 ni macam cantik je. Sekarang ni isi minyak dah kena pakai IC. Betul tak bang? Aku belum masukkan lagi aku punya ni. Saya tak pakai banyak pun. Minyak ni kan dia kata dia ada berapa liter lah. Ini kan tadi kan ada makanan customer kan. Kita letak tinggi sikit. Sebab makanan customer kita letak tinggi lah. Selalu tentu nanti dia refund lah balik. Sekali kan saya cakap-cakap kan, saya tak tekan button record. Okey, tekan. Jangan tinggal pula makanan orang. Lagi satu, saya nak test Osmo Nano ni punya ketahanan. Dia tahan tak panas. Selalu kalau panas-panas je, dia akan overheat. Let's go. Bismillah. So kita jumpa dekat next kat rumah customer.